Okay. Hai, saya puas hatilah tempat ni. View dia very cantik sangat. Very rare lah. Boleh datang sini ramai-ramai. Nanti ikutlah Myzara Travel. Yeah, it's a very good travel agency. Assalamualaikum semua. Good morning to everyone. We are traveling Myzara. We're currently at the Devil's Bridge. Myzara seems to be very good. They are very punctual and they're taking to a lot of places. And I think it's a good recommendation from all of us to travel with Myzara. Myzara always the best. Mana ni Haji? Oh, kami sekarang ni dalam melancong di 6 negara. 7 negara. 7 negara. Bermula daripada Vienna, Hungary. Budapest. Lepas itu kami lalu Poland. Lepas itu sekarang ni kami di Jerman. Tengah buat apa ni? Kami sekarang ni menaik boat di Springwall. Spriwa. Springwall. Ya. Memang best. Dengan grup Myzara. Memang tip-top. Puas hati. Memang seronok. Okay. Sebab apa nama? Saya Jofri daripada Kajang. Tentang Myzara Travel, memang best gila. Siapa tak pergi lap-lap dengan Myzara Travel, menyesal hidup. Ini review betul ke ni? Betul ikhlas ni review. Memang ikhlas. Menyesal hidup. Well organized. Yes, ni kan itinerary pun well organized. Itulah. Dapat tengok Aurora Borealis banyak kali. Itu dia punya tour leader pun sporting gila. Makanan pun sedap. Hotel pun okey. Alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Kami ni dah trip pergi ke Lapland bersama Myzara. Setakat ni memang terbaik. Puas hati dengan segala arrangement, makan dan tempat tinggal dan juga pergi lawatan-lawatan dan dapat juga tengok Aurora. Yang terbaik, seperti yang telah kawan saya beritahu sebelum ni, dia pernah datang dengan Myzara dan dia recommend dan memang betul apa yang dia cakap. Myzara is the best. Datanglah bersama Myzara. Terbaik. InsyaAllah kami akan ikut lagi. Terima kasih Datuk Datin. Okey Kak, minta tolong komen kita punya lap plan. Dia trip very nice. Okay. Sebab apa? Pengalaman tu naik transport macam-macam. Flight, bus public. Lepas tu ada pula ferry. Ada kereta api. Kereta api lagi overnight. Ya? Itu all in one. Kita dapat rasa semua jenis transport. Dan selain daripada itu, aktivitinya mencabar best. Walaupun saya tercungak-cungak bukanlah nak bawa snowmobile. Tapi memang the experience is valuable. With the husky drive, with the reindeer ride, it's really enjoyable. Aurora? Oh yeah. The most beautiful thing is the Aurora. Alhamdulillah. Kita pergi, Alhamdulillah ada Aurora. Tak sia-sialah 20 lebih ini. Thank you lah, Myzara. Assalamualaikum. Kepada bakal-bakal orang yang nak mengembara, saya syorkan package ke Lapland ni antara yang terbaik lah, yang dianjurkan oleh Myzara Travel. Pengurusannya bagus, banyak tempat-tempat yang menarik and a variety of experiences lah. Jadi alhamdulillah semuanya, walaupun penat tapi very satisfied lah. Apa highlight activities? Highlight activity yang activity pada saya activity oriented, snowmobiling, reindeer ride, husky, dan of course Northern Lights. Alhamdulillah ketiga-tiga malam dapat jumpa lah Northern Lights, walaupun second night was the best lah. Okay, thank you Cik Faiz. Thank you. Okay Kak Nas, best tak naik cruise 3 hari 3 malam ni? Apa pendapat Kak Nas? Kak Nas pernah naik cruise laut tak? Tak pernah. So far bagus ni. Bagus untuk kita ada 3 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam and the lodging is very good. The food is
bagus. Lepas tu tempat-tempat yang kita lawat tu bagus lah. One thing orang rasa relax je lah. Hidup macam ni tak adalah kita rushing-rushing. Dapat 3 malam je, okay, bagus tu. Bagus. Macam mana view kak? View memang cantik. View memang cantik dekat Sungai Nadianya jauh-jauh tu, dekat Aswan, dekat Luzon. Memang cantik sangat. Perjalanan tu memang perjalanan tu okey. Tak, perjalanan kiri kanan nampak apa antara pemandangan yang akak paling tak boleh lupa? Saya suka sangat Aswan Dam. Cantik sangat. Aswan Dam tu dia punya view river, and then dia punya surrounding tu, and then dekat Abu Simbel, because dia punya apa tu temple dia kan atas bukit kan. And then bila you tengok daripada bawah tu lawannya dia benar. Cantik sangat-sangat. Luzon pun cantik. Luzon pun cantik. So kita tahulah macam mana kan selama ni kita tengok macam mana Mesir ni kan. Bila kita dah view sendiri baru kita nampak macam ni. Sebab kita datang ni untuk travel bukan untuk holiday. Kita nak tengok budaya orang, kita nak tengok macam mana environment dia, macam mana si Cairo tu. Bagus kan baru perasan macam ni Cairo ni. Okey kak, terima kasih. Naik cruise ni. Okay, so my first expedition tu baru mula ingat cruise tu dia jalan saja macam tu. Tapi kita jalan, kita berhenti, kita jalan, kita berhenti. I think 4 hari 3 malam tu tak terasa. Tiba-tiba it's the end of the journey dah. Seronok. Bila kita masuk tengok bilik cantik, bilik kemas. It's just like hotel. Restoran dia, food pun bagus, sedap. And then bila kita berhenti, I think everything about the cruise tu, I'm very happy lah, very satisfied. View macam mana? View sepanjang jalan tu macam-macam kita boleh tengok. Dia tak membosankan. Kan kalau kata masa berlabuh tu ialah kapal tu dekat semua kan. Once kita jalan tu dengan ada orang jual, all the while kita ingat online selling, tapi tiba-tiba ada on water selling. Kan? That's a good term. So kita ada benda macam tu, which kita tak pernah expect ada jual beli macam tu, and it's very fun, very exciting. Lepas tu pemandangan dia memang cantik lah throughout the whole journey kan. Wah, kita tengok Sungai Nile tu, the Nile River. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Rahman, sebagai seorang pesara yang mengikuti program trip bersama Maizara. Kali ini kami ke Skandinavia, 3 negara saja, iaitu Norway, Sweden dan Denmark. Kami dalam perjalanan mengenai ferry ke Denmark. Alhamdulillah, Maizara telah membawa kami seramai 18 peserta ke trip berkenaan. Kami berasa seronok walaupun kami seorang yang sudah berusia emas, tetapi dapat menyertai trip kali ini dengan penuh bersemangat tanpa sebarang yang menghalang perjalanan kami. Alhamdulillah, perjalanan mengikut tarikh dan masa yang ditetapkan dan lokasi yang dijanjikan. Alhamdulillah. Tanya kepada Maizara, khususnya kepada tour leader kami, Puan Ci. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa di lain trip ya. Assalamualaikum. Saya pertama kali mengikuti trip dengan Maizara Travel. Saya rasa bersyukur kerana trip ini sangat penting dan solat. Kita jamak besar dimaklumkan lebih awal dan well planning dari sudut nak jamak takdim ataupun nak jamak takhir. Jadi kita dapat merasa pengalaman musafir sebagai muslimah, menjaga aurat tapi tetap akhlak dan budaya muslim itu dikekalkan sehingga akhir tamam kita punya trip kali ini. InsyaAllah saya secara peribadi akan dah bermula memberi maklumat
kesan hati lah dalam bersama-sama dengan trip MyZara Travel, dan saya juga telah menyebarluaskan maklumat-maklumat yang saya dapat ini kepada rakan-rakan dalam beberapa peringkat di universiti, sekolah, sama ada sekolah peringkat sekolah menengah rendah, college dan juga universiti, serta UiTM sebenarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan rezeki kepada MyZara Travel dan terus istiqamah dalam konteks penambahbaikan umat Islam seluruhnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, so this is your first time? First time, so how did you feel? I think I feel grateful to be here looking at the many marvelous views that I truly appreciate. And I hope that one day if I look back and I think so grateful. So grateful. So, are you satisfied with the service? Yeah, of course. So, what travel you use? What travel you use? MyZara. Okay. So, give me the Yale for MyZara. MyZara, good, marvelous. Okay, Assalamualaikum. We are here now from Sweden, Mackey Ferry, to Denmark, and I'm feeling very happy because walaupun this is my first time in MyZara Travel, but I made a lot of friends, and honestly from the bottom of my heart, MyZara sangat menjaga semua peserta-peserta in terms of solat, makanan yang sedap-sedap, penginapan yang sangat selesa, and I think it's warga emas friendly. And I will again with a friend, and then I think I will go back with lots and lots of friends. Thank you, MyZara. Okay. So, macam mana trip kita? So far hari yang ke-10 kan? So hari terakhir lah kita kat sini. Hari terakhir kita kat sini. So far alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Makan pun sedap. Lepas tu easy lah, easy going dengan MyZara. Okay, macam mana barang banyak tak beli? Banyak, tapi duit still ada lagi. Alamak. Dan I nak last minute shopping maybe dekat airport kot. So overall okay? Overall okay, 10. Thank you. Okay, hi. Hello. Macam mana trip kita kat Rusia ni? Sepanjang trip ni macam mana you rasa? Sepanjang trip ni memang seronok lah. Banyak yang kita buat assumption tentang Russia kan. Tahu-tahu banyak pula dia misteri. I think this trip was more of a historical historical tour. Actually macam study tour lah. So I found out a lot of things that I never knew. Tapi cuaca sejuk lah. Macam mana, beli banyak barang tak? Banyak juga lah. Makan semua okey? Makan semua okey. Kita beli banyak barang untuk souvenirs lah. Okay. So overall okay? Okay. Good? Double thumbs up. Okay, thank you sir. Okay, hi Puan. Macam mana trip kita hari ni? Sepanjang trip ni? Sepanjang trip ni I think it was okay overall. Menarik. Programs that were arranged tu I think padu lah. Kira we got to see things yang it's not like apa yang orang kata-kata pasal Russia. So you see a different side of Russia. I mean, they're very nice people. Tempat-tempat yang kita visit pun it's very nice. Cuma sejuk lah kan sekarang. Yeah. So apa je beli pergi kat Rusia ni? Beli apa je? Beli patung, beli t-shirt banyak jugalah. Saya nampak macam topi tu baru je tu. Oh, topi. Yelah. She wants to know about the topi. Ellen pula. Okay, thank you Puan. Okay.